Senang cerita macam ni lah. Harga kereta tu murah, dia ada sebab dia. Ada sebab, mesti ada sebab. Mahal, mestilah ada sebab dia. Sebab juga. Rora Panas, selamat datang ke Sembang Tepi Bengkel episod yang kedua. Kalau episod lepas aku bersama Fatah, kita cerita tentang topik detailing, polish and coating. Untuk episod ni, kita masuk cerita yang panas sikit, kereta recon. Benda ni ramai yang minat, tapi masih ramai juga yang takut. Ada yang kata kereta recon ni kereta orang kaya, ada juga yang kata kereta recon ni banyak risiko. Dan ada juga yang kata kereta recon ni lagi berbaloi dari beli kereta baru. So untuk hari ni, aku datang all the way to Bangi. Dan ini dia, Abang Mantul. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Sihat? Selamat datang ke sini ya. Alright. Boleh bang, abang perkenalkan diri sikit kat kamera. Okey, nama saya Abang Mantul, nama komersial lah, ataupun boleh senang panggil saya Zul. Okey, untuk kereta recon ni, saya ni sebenarnya berpengalaman lebih kurang dalam 15 tahun dalam industri otomotif. Okey, dan sekarang ni saya berada dalam satu syarikat orang bumi putra kita, iaitu daripada Sina Group lah. So pengalaman saya dekat sini pun lebih kurang dalam 5 tahun. 5 tahun. Dalam 5 tahun. So macam-macam benda lah yang berlaku dalam urusan kita dengan customer. Dan juga ramai juga yang kita faham, orang pun tak tahu apakah itu kereta recon. So mungkin daripada interview ni mungkin kita dapat kupaskanlah sama-sama. Boleh? Ya. Okay, kita pun tak nak panjang lebar, kita direct into first question lah bang. Straight to the point lah. Okay, straight to the point. Okay bang, untuk kereta recon ni, ramai sangat yang mindset dekat orang Malaysia, especially orang Malaysia adalah kereta recon ni sama dengan kereta orang kaya. Betul ke statement tu bang? Statement tu sebenarnya dia very subjektif. Kalau kita nak cakapkan pada orang kaya ni, sebenarnya ikut pada kemampuan. Ikut kepada kita punya poket sendirilah. Tapi sebenarnya, kenapa kereta recon? Kereta recon ni memang kena wajib ada dekat dalam kita punya industri Malaysia. Okay. Sebab utama dia adalah kalau kita tengok banyak-banyak local brand ataupun daripada brand-brand antarabangsa yang ada dekat Malaysia, okay, diorang akan buat masuk certain model. Tapi kenapa kita ada kereta recon ni, dia ada model-model yang lain. Dan juga kita ni ada lebih kurang dalam 32 juta rakyat Malaysia. Diorang memang ada banyak pilihan. So sekarang ni wajibnya kena ada kereta recon ni sebab pilihan dia memang lebih besar. Dan persoalannya mengatakan sama ada kereta recon ni adalah untuk orang kaya atau tidak, jawapannya tak. Sebenarnya kereta recon ni adalah kereta yang mampu milik. Mampu milik. Tapi dia tertakluk kepada terma dan syarat lah. Okay bang, tak cakap lah. range harga paling rendah untuk masuk dunia recon ni sebenarnya berapa bang? Okey, range harga kereta untuk kereta recon ni bermula daripada RM90,000 dan infinity lah, mungkin sampai 2 juta pun ada, 3 juta lah pun ada, bergantung pada jenis kereta. Siapa common customer yang abang selalu jumpa? Normal customer yang akan datang ni biasanya daripada side orang yang bekerja kerajaan, GLC, dan juga orang yang berniaga, bisnes. Orang yang mempunyai bisnes sendirilah. So ni antara 3 kategori yang selalu jumpa dengan saya. Dan of course bila dia orang tanya dengan saya, dia orang nak tahu kemampuan gaji dia orang. Berapakah dia orang punya kemampuan yang dia orang mampu untuk beli sesuatu kereta tu, bergantung pada harga kereta tu sendiri. Macam kereta belakang abang kan, saya jarang lah tengok kat Malaysia. Kereta ni, kalau macam kereta macam ni, berapa range harga dia? Okey, kalau ramai yang tak tahu ni sebenarnya kereta Honda N-Box. Ni kategori sebagai KK lah, kereta compact lah. Untuk kereta ni sebenarnya kalau kita nak beli memang sangat mampu milik sebab harga dia bermula dalam RM90,000 dari ke atas. Tengok pada tahun dan juga spek lah. So ini adalah salah satu kereta recon yang mampu milik. Okey bang, ramai juga masih tertanya-tanya apa beza kereta recon dengan kereta local used car. Oh, saya suka soalan ni. Saya tolong jawabkan satu-satu. Okey. Kereta used car ni dekat Malaysia ibaratnya macam kita ambil kereta daripada kereta second hand lah. Betul. Okey. So beza dengan kereta recon ni satu je, warranty. So mungkin ramai yang tak tahu apakah perbezaan antara beli kereta second hand dengan kereta recon ni. Okey, sebab punca utama kalau kita beli pada kereta used car, bukan saya cakap kereta used car tak bagus, tak. Maksud saya, bila beli kereta used car ni, mungkin kalau dia akan bagi warranty pun sebulan. Ataupun tak pun 3 bulan lah, dia pendek je. Ataupun dia tak bagi langsung. Tapi kalau beli untuk kereta recon, sebenarnya kita boleh bagi warranty premium up to 8 tahun. 8 tahun? Ya. Macam kereta baru dah? Macam kereta baru je. Tapi kalau ikutkan hakikat sebenar-benarnya nak cakap dengan awak kan, soalan dia, kalau kita ni sebagai pengedar kereta import, patut tak kita ada warranty? Sepatutnya tak. Sebab ini kereta used car.
Tapi kenapa kita nak bagi jaminan tu juga, kita nak build trust. Betul. Kita nak bina kepercayaan pada customer tu. Dan saya kupaskan sikit pasal warranty tu. Mungkin panjang sikit lah. So, pasal warranty ni sebenarnya warranty premium yang kita offer kepada klien kita. Apabila beli kereta, automatically memang dia akan dapat warranty. So, warranty ni dia akan cover 5 item yang utama. Okay. Yang pertama sekali, engine. Encik. Okay. Secondly, gearbox. Thirdly, computer box. Lepas tu, steering mechanism dan juga consistent. Aircon system. Okay, so di antara 5 ni adalah barang-barang yang paling utama lah. Tapi kalau nak tanya dengan saya, brake pad ke tayar tu, itu dah kira wear and tear. Itu bukan warranty. Okay. Even kalau kita masuk dekat Honda, Toyota sekalipun, sama juga. Dia akan bagi tahu 5 tahun ni dia tak cover wear and tear part. Itu perbezaan dia. Terbukti ke semua kereta, kebanyakan kereta Jepun ni memang kondisi dia terbaik? Kebanyakan kereta yang kita bawa masuk adalah kereta-kereta yang kita tengok condition yang betul-betul asal. Maknanya kita kenal dengan supplier tu. Dan apa yang dibagi tahu dengan kita memang secara transparent lah. So sama ada nak kata dia good ataupun tidak, benda ni very subjektif. Senang cerita macam ni lah. Harga kereta tu murah, dia ada sebab dia. Ada sebab, mesti ada sebab. Mahal, mestilah ada sebab dia. Sebab okay, Wak, apa faktor kereta Jepun ni nampak lebih terjaga daripada kereta-kereta lain? Bergantung kepada auction report. So maknanya dekat Jepun ni memang setiap kali dia offer kereta tu untuk dijual, dia akan keluarkan dulu auction report. So daripada auction report tu dia ada grading. So dia akan ada grading 4.5 ataupun 5, 6 dan sebagainya lah. Tapi dia ada juga tingkat kat situ bahagian interior. Interior pun ada condition A, ada condition B, condition C. So kalau kita nak tahu sama ada kereta tu condition dia cantik ataupun tidak, penanda arasnya adalah daripada auction report tu sendiri lah. Pernah tak abang jumpa unit tu nampak macam terjaga tapi sebenarnya dia ada isu yang besar? Pernah. Apa macam mana dia punya kalau kita tengok daripada report tu sendiri, kereta tu memang cantik, condition memang cun, interior semua cantik. Bila sampai je dia dekat Malaysia, dia ada masalah dengan ECU. Dia ada masalah dengan wiring. Tapi macam saya cakap tadi lah, sebelum tanggungjawab kita ni sebagai recon dealer, kita set up, maknanya kita repair kereta tu dulu, kita checking dulu sensor dia, kita make sure everything is perfectly okay, baru kita hand over pada customer. Maknanya sebelum dia keluar daripada showroom ni, kita akan buat semua sekali seumpama kereta tu macam kereta baru. Pernah tak ada kereta yang major accident tapi masuk pasaran? Ada. Oh, ada. Okey, tapi kalau kita nak sebutkan dalam auction report tadi, dia bukanlah 4 5 grade. Dia akan tulis tu grade R. Maknanya dia pernah accident. Dia RR, RA. Maknanya kereta tu pernah accident, pernah kacau chassis dia, pernah tukar fender. Jepun ni dia very sensitive pasal hal ni tau. Sebab bila kalau kata contoh bumper tu pernah langgar, walaupun dia bengkok sikit pun, dia ganti yang baru, dia consider grade R. Grade R. Tapi dia tak kacau chassis. Tu dia very detail lah pasal auction report ni, dia orang very detail. Dan sebenarnya sebagai pengguna, dia orang tak perlu risau pun. Sebab report yang dia orang keluar tu memang originally and genuine. Sebab dia orang sendiri yang inspect. Okay bang, untuk kereta recon ni saya pernah dengar lah grade 4, 4.5, 5. Apa benda sebenarnya tu bang? Boleh explain sikit? Okay, grading ni daripada auction report tu sendiri tu, dia start daripada grade 1 sampai lah grade 6. So biasanya kalau orang biasanya akan tengok daripada grading ni, dia akan tengok 4.5, 5 dan ke atas. So apa yang membezakan di antara grading ni sebenarnya, 4.5 tu adalah condition luaran dia. Maknanya dari segi cat, sama ada calar halus ke, ada calar dalam ke, ataupun kereta tu pun memang cat dia pudar ke apa. Yang grading tu menentukan dia punya condition asal di bahagian luaran. Tapi kalau dia kata ada B, 4.5B, 4.5A, 5A, 5B, B ataupun A tu menentukan condition interior dia. Interior dia. So condition interior dia ni maknanya sama ada seat dia tu macam ada bersopak ke, ataupun mungkin dekat dia punya dashboard tu ada calar ke tidak kan. Biasanya kalau condition A atau B ni memang almost perfect. Tapi kita kena faham ni kereta recon. Okay. So dia tak adalah 100%. Melainkan showroom condition. Mileage dengan condition bukan menentukan physical ataupun keadaan enjin kereta tu. Ini ramai yang tak faham. Sebab contoh kalau kita cerita pasal grading. Grading mungkin tinggi tapi mileage pula tinggi. So dia tak ada kena-mengena sebenarnya. Itu kebanyakan customer saya akan tanya, bang kenapa kereta ni mileage tinggi, grade cantik. Tu sebab dia tak ada kena-mengena. Kadang-kadang mileage rendah pun grade boleh jadi 4.5. So dia tidak related. Ni ramai yang confused. So saya explainkan betul-betul. Tapi kalau nak tahu sama ada enjin tu sihat, okey ke tidak ke, kita ada dua option. Yang pertama sekali, kalau customer tu dah bersetuju nak beli kereta ni,
katakan dia beli kereta A. Okay, bila nak beli kereta A, dia kata saya nak bawa pomen saya sendiri. Kita pun dengan rasa tak ada masalah, awak bawa lah pomen awak, datang dekat sini dan boleh buat checking. Ataupun kita memang ada kita punya workshop kita sendiri, pomen kita sendiri yang boleh buat checking dan boleh tengok report tu sama-sama. So kita transparent lah. Walaupun kita jual kereta recon, tapi kalau boleh pada pengguna ni kita nak transparent. So dari segi harga pula bang, grade-grade ni macam mana perbezaan dia, harga dia? Okey, dari segi grading ni, of course kalau grade dia tinggi, of course dia akan mahal. Contohlah kita bagi satu perumpamaan. Kereta yang paling common dekat Malaysia orang beli adalah MPV Toyota, Alphard ataupun Velfire lah. Ini kita cerita kereta yang common lah. Okey, kereta Alphard ni tahun yang sama, okey kita ada kategori A dengan kategori B. Yang ini grade dia 4.5B. 4.5B. Okey, yang ni pula grade dia 5A. Yang ni pula mileage 10,000, ini mileage 30,000. Jadi secara logiknya yang 4.5B ni dengan mileage 30 ni of course dah lagi murah daripada 5A. So sebab tu dia kata mahal tu pun bersebab, murah tu pun bersebab. Kan? So kita kena identify condition asal kereta tu dan juga bila kita tengok condition tu kita puas hati ataupun tidak. Berbaloi tak dengan harga yang kita beli? So untuk grade ni berapa yang abang suggest paling minimum untuk pembeli? Okey, kalau nak katakan grade yang betul-betul puas hati lah, maknanya average lah. Average kita cakap 4.5 dan ke atas. Actually 4 okey. 4 okey. 4 memang sangat-sangat okey. Tapi dia orang risau satu benda lah. Dia orang cakap 4 ni dengan 4.5 takut accident lah, kereta pernah langgar. Tak pernah langgar pun. You don't have to worry. Ni saya cakap dengan korang tak payah nak risau. Sebab bila korang masuk beli kereta recon ni, kita dah ada in-house workshop. So, touch up pun kita buat, interior pun buat. Korang tak payah nak risau sebenarnya. Sebab bila beli kereta recon ni, daripada grade 4, dia akan jadi grade 6 terus. Jauh. Sebab kita touch up baru. Okay, kita tukar tayar baru untuk dia, kita servis baru untuk dia. So, jangan risaulah. Ya, jangan risau. Itu jaminan saya. Kalau gaji 2,500, Okey. mampu ke dia memiliki sebuah kereta recon? Ataupun realistik ke untuk masuk ke dunia recon ni? Tapi kalau awak tanya saya sebagai jual, saya bercakap boleh bang, boleh kita tolong settlekan. Tapi dengan syarat. Ini kita tak main-main, kita serius lah. Dengan syarat. Kalau dia gaji 2,500, dia kena ada satu penjamin yang income dia very strong. Kena ada guarantor income ni dia memang kena very strong. Yang ada gaji tetap ke ataupun berniaga ke, ataupun dia memang ada simpanan yang banyak. Dia hanya boleh bayar lebih kurang dalam RM560 sebulan saja, tapi down payment dia tinggi. Itu syarat dia. Bukan kita tak boleh. Kan kita cakap kita tak boleh, kita kata kita select pula. Betul. So kalau dari side bank pula selalunya dia tengok faktor apa? Okey, faktor pada bank ni dia bergantung kepada banyak benda lah. Yang pertama sekali sama ada kita ni bergaji ataupun kita berbisnes. Okey. Untuk yang bergaji ni saya rasa benda tu very straightforward je. Dia tengok pada kita punya payslip, tengok pada kita punya income lah. Sama ada dia government servant ataupun dia private. Sama je. Okey, dia tak ada beza pun. Tapi yang jadi satu isu yang paling besar adalah orang yang berniaga. Dia tak ada payslip. Ni boleh saya cerita sikit ke? Sila. Okey, apa bisnes yang korang buat dengan syarat kalau korang nak beli kereta baru ke kereta recon ke, minimum korang mesti ada SSM tak kurang daripada 2 years. 2 tahun Tak kurang daripada 2 years. Yang pertama. Yang kedua, korang memang kena ada bank statement yang official daripada bank. Yang ketiga, tolonglah bayar cukai. Tolonglah bayar cukai. Sebab memudahkan urusan kita memberi kepada bank. Dia ada 2 choice. Sama ada dia bayar cukai, jadikan income dia, ataupun duit dia dekat dalam akaun tu mesti berkepuk gila. Betul. Baru boleh menentukan dia boleh lulus ataupun tidak. Okey bang, boleh tak abang cerita sikit sebenarnya untuk memiliki sebuah kereta recon ni berapa gaji minimum, berapa interest rate dia and berapa deposit nak kena letak? Kalau untuk gaji minimum sebenarnya kereta recon yang saya cakap tadi range dia daripada 90,000 hingga infinity, tapi kita kata on average lah. So kebanyakan customer yang cari kereta recon ni biasanya dia akan cari MPV yang mampu milik ataupun kereta yang di bawah 150,000. Okey. So kita ambil satu example, kita katakan contoh orang tu nak membeli Toyota Voxy. So Voxy harga lebih kurang dalam 140,000 lah. Okey, kalau kita kira daripada monthly installment 140,000 ni dengan 10% deposit, monthly installment dalam 1,400. Jadi awak boleh buat simple calculation kan. Kalau dia ada bayaran bulanan 1,400, berapakah gaji minimum? Berapakah gaji minimum dia? Saya rasa dalam 5. Tepat. Betul. Minimum mesti kena ada 5 sebab
Kalau kita kira 1,400 tadi bulanan tu kena kalikan 3. Oh, kali 3. 1,004 divide by times by 3, maknanya lebih kurang dalam 5,000 lah. Okey. Kena ada 5,000. 5,000 tu zon selesa lah. Hmm. Zon selesa lah. Dan kalau kau nak cakap pasal interest ni, interest kereta recon ni macam kereta baru. Sekarang current interest rate untuk kereta recon 2.16, 2.24, rendah. Kereta baru juga lah. Oh, macam kereta baru. So berbaloi tak? Uish. Uish, berbaloi sangat. Ada yang boleh beli kat sini? Awak nak beli tolong bagi form. Saya minta booking. Boleh kata kau dah close satu deal. Okey. Sepanjang 15 tahun abang dalam industri kereta recon ni, ada tak kejadian atau momen yang rare abang pernah hadap waktu jual kereta recon? Okey, ada satu momen yang rare yang saya boleh cakap dengan awak lah. Saya kebanyakannya saya menjual ni pun daripada social media. So social media saya adalah satu platform saya yang memang saya nak build customer punya trust. So, apa yang saya buat, kadang-kadang customer akan inquiry saya. Kadang-kadang customer tu pun jauh. Beli kereta dengan saya tak tengok kereta pun. Tak tengok kereta? Tak tengok kereta pun. Maknanya dengan saya ni based on trust kan. Bila based on trust tu maknanya dia tengok gambar kereta. Saya pun dengan dia pun transparently pun saya ada buat video call dengan customer tu sendiri. Lepas tu saya tunjukkan kereta asal. Jadi kita banyak berhubungan melalui online saja. Online saja. Dan benda ni pada saya agak unik lah sebab dia dah percaya dengan saya. So bila kita deliver kereta tu, customer hanya dapat tengok kereta tu masa time deliver. Oh, just tengok gambar, submit, Ya. terus baru tengok. Betul. Wow. Dan ada special case ni, kebetulan korang interview dengan saya time ni. Esoknya memang saya nak deliver satu kereta Toyota Esquire ni pergi hantar ke Halau Start. Oh. So kereta tu pun customer tak pernah tengok, Tak pernah tengok juga. percaya. Betul. Dia percaya saya melalui online apa semua. Alhamdulillah lulus. Dia buat orang lain, dia buat dengan bank lain semua tak lulus. Dengan saya memang lulus. Alhamdulillah. Jadikan rezeki lah. So, abang ni memang betul-betul dipercayai lah bang. InsyaAllah. Saya takkan nak angkat baku saya sendiri. Takkan nak puji diri sendiri. Tu terpulang kepada macam mana dia orang nilai saya. Okey bang, last question lah bang. Ya. Untuk orang yang bakal ataupun nak membeli kereta recon ni, apa satu nasihat abang supaya diorang ni tak tersilap langkah? Okey, nasihat saya yang paling utama sekali adalah beli kereta recon jangan tertipu dengan harga yang murah. Itu yang pertama sekali. Jangan terlalu tertipu dengan harga yang murah. Kalau katakan misalnya kata contoh, kereta tu dalam keadaan cantik sekalipun, seelok-eloknya advice saya, datanglah pergi ke showroom tu, jumpalah dengan sales advisor tu sendiri dan pergi tengok kereta tu depan-depan mata. Macam kita dekat sini, kita beli kereta, kita tak buat apa-apa dulu tau. Maknanya original asal kereta tu daripada Jepun, itulah condition asal supaya kita nak apa? Kita nak customer tengok dulu kereta tu. Sebab kadang-kadang kereta tu bila dah sampai, tiba-tiba cantik, tiba-tiba kilat lain macam, polish tu nampak gigi tu, ada something wrong somewhere. Ada. So kereta recon ni dia bukan sekadar cantik and spek tinggi je. Dia soal kewangan, knowledge dengan risiko pun kita kena tahu juga bang. Betul. Itu sangat penting. Okey bang, terima kasih banyaklah bang sebab Sama-sama. sudi share ilmu walaupun hari ni panas terik. Okey, kalau korang rasa episod ni membantu, jangan lupa untuk tonton video-video dan episod-episod yang seterusnya Sembang Tebing Bengkel sebab kita akan bawakan lebih banyak topik, lebih banyak pakar dalam dunia otomotif. Jangan lupa subscribe, like and share video ni and kita jumpa di video seterusnya. Roda panas.